Assalamualaikum, selamat malam. Okey, ini rakaman untuk gol. Yang pertama, tahniah buy ataupun sell. Siapa yang kena MC ataupun SL. Yang kita tahu sekarang, kita ikut je rule terkini, kita kena tanggung risiko 100% disebabkan apa yang rule terbaru yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. So, berhati-hati yang puan pilih broker ataupun join group. Hati-hati. Yang penting kita tahu risiko kita kena tanggung 100%. Okay, kita tengok apa jadi pada gol. Sorry, saya tak ada update sebab ada urusan. So, tak ada masalah. Fokus saja apa market nak bagi kat kita. Okay, kita tengok di monthly apa yang terjadi pada dia close monthly. Saya dah marking. Dia close sebagai momentum. Masih lagi momentum untuk kenaikan. Dan ini ada satu shadow. Saya dah marking lah shadow ni. Kemungkinan dia boleh bagi entry kat situ untuk lakukan dagangan buy. So dekat sini di weekly kita tengok minggu lepas dia gagal break menjadi retest. Kita target retest. Ni retest entry lah. Maksudnya dia gagal break. Gagal break maksudnya retest entry. Sebab dia close reversal retest. Sebab tu kita berhati-hati. Mungkin yang ni dia boleh break balik. Dia akan cari kat atas ni ataupun dia sideway dalam zone ni. So dekat sini kita nampak momentum masih lagi momentum buy di weekly dan kita tengok apa yang terjadi pada daily. Daily dia buat satu new low dan dia buat satu setup OC buy. So dekat sini lah kita berhati-hati. Contoh siapa yang lambat buy tak ada masalah sebab kita nak tunggu confirmation ada setup OC buy baru kita boleh lakukan dagangan buy ataupun cari buy position. Dan kita boleh marking dekat sini, saya buat color warna ni, so kita lock dan kita boleh marking momentum ni sahaja dulu untuk mencari entry zone ataupun kita tengok dekat time frame H1 coding untuk daily, so tak ada masalah. So dekat sini kita nampak price kena break balik kalau dia setup OC sell dan kita kena marking kat atas sini ada satu setup OC sell kat atas ni. Okey. So dekat sini kita target ada buy dan sell, kat atas ni ada sell, kat bawah ni kita kena buy. Kita mark block ni. So kemungkinan dia boleh pergi balik atas ni. Dan dia akan test dulu kat sini lah saya target. So saya target ada kenaikan lagi untuk price gold dan jangkaan kita kalau dia nak bagi entry pun dia kena break balik zone ni. So kita marking chain ni sahaja untuk sell kat atas ni, untuk buy kat bawah ni. Sekali lagi kita cari zone buy. Jom kita pergi tengok time frame H4. H4 ni lah yang sakit untuk kita. Ada yang kena SL, ada yang kena ada yang kena lupa nak PO macam-macam. Tapi tak ada masalah, fokus saja pada satu setup. Kalau pada tanda ni maksudnya tahu. Kalau rasa macam banyak sangat tanda, fokus saja pada H4 dan daily. Sebab weekly dan monthly tak payah tanda pun tak apa sebab kita dah tahu momentum tu masih momentum buy. Okey. Tapi saya just marking untuk hangpa tengoklah map macam mana kita nak tracking. Okay, kita tengok apa yang terjadi pada H4. H4 daripada dia buat low, dia break, dia set up OC buy. Kita try buy kat sini, saat lagi dia break balik, dia set up OC sell. Ini saya kata buy dan sell. Tapi last kali kita cari buy pada hari Khamis dan Jumaat yang kena ya. So dekat sini apa yang terjadi pada gold? Simple sahaja. Kita tengok yang terkini, apa yang dia nak bagi kat kita. Tapi kita kena marking kotak ni disebabkan momentum yang break kat sini, nampak dia bagi bantai balik kita, dia pull back cari SE ni, nampak shadow ni dia break. Tapi dia datang balik. So dekat sini apa yang kita nak, kita cari mana yang paling high, itu je, simple saja. Kita nampak dekat sini ni paling high ini paling high, kita marking yang ni. Simple je, tak payah mending bola lah. Dia orang tanya macam mana nak cari high ni, dia jadi macam ni kan, tak payah pening bala. Ini paling high kan, kita tanda dia tu. Kenapa tak break ni, kenapa tak pecah-pecah high ni, so kita kat tahu sini ada resistance dia. Simple lah. Kita marking ni, kita lock. Okay, nampak? So apa yang terjadi pada zone daily buy? Dia masih sideways, selagi tak pecah ni dia boleh tapi ada potensi untuk dia breakout. Itu simple sahaja, dia breakout sebab daily, weekly, monthly mengatakan buy. Tapi dia masih respect zone SE ni disebabkan market sideways kat sini sahaja. Dia masuk dalam zone, dia keluar balik sebab sini ada satu setup low, dia buat setup si buy. Ini ada support dan ini ada stand. So kita nampak dia test banyak kali tak lepas tau. Ada potensi untuk kejatuhan ada. Dia nak bagi entry dekat daily. So kita berhati-hati dekat daily. Maksudnya ada potensi untuk kejatuhan
Dan kemungkinan mana punca kejatuhan dia, dia boleh test dekat sini. 61. Saya bagi sebut lagi nombor yang sama. 61, 60. Ataupun dekat bawah ni. So dekat angka 1. Simple sahaja untuk buy daily. Angka 1. Ni nampak jaga lah kat sini. Kalau nak cari bawah shadow ni. 911. Ni saya kongsi je kat public. Okay. Itu saja sedikit. Peribadi saya akan cari buy. Walaupun dia sampai kat resistance sebab dia tak gagal break. Ada potensi dia boleh break balik. Contoh dekat weekly ni kita tengok dia buat bear, dia boleh break tau sebenarnya. Tapi kita kena berhati-hati Kita jumpa next video sebab line agak slow. Saya pun tak pasti kenapa, disebabkan apa. So kita jumpa next video. Apa-apa hal saya akan kongsi kat membership. Assalamualaikum, selamat malam semua. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Kita jumpa lagi.